Februari 2026, SK Dana Perdana akan mengadakan kejohanan mentah desa peringkat sekolah pada tahun 2026. Mari sama-sama kita saksikan acara yang akan berlangsung. Di sebelah saya ketika ini adalah Puan Wijaya selaku penolong kanan co-curriculum. Boleh Puan Wijaya terangkan perjalanan keseluruhan kejohanan mentah desa kali ini? Ya, boleh. Okey, kali ini Merentas Desa syukur agak berjalan dengan lancar walaupun cuaca hujan ya. Okey, murid-murid kita dapat menghabiskan larian pada masa yang tepat walaupun hujan. Apakah kategori yang dipertandingkan dalam kejohanan kali ini? Okey, kategori ada 3. Kelas 3 adalah tahun 1 dan 2. Kelas 2 adalah tahun 3 dan 4. Dan kelas 1 adalah tahun 6 dan 5. Dan juga murid prasekolah juga telah join sekali dalam Merentas Desa ni. Soalan terakhir, apakah harapan cikgu untuk kejohanan kali ini? Okey, harapan cikgu untuk kali ini adalah kita dapat kesan atlet-atlet untuk MSSD Merentas Desa Bangsa nanti. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada semua yang berhasil menjayakan kejohanan mentah desa kali ini. Itu sahaja daripada kami, TV PSS SK Dana Perdana. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.